Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Santan masanya sikat. Apabila peluang gini insya-Allah saya nak live nak jumpa lah dengan Pak Ita untuk nak sapa maklumat baru-baru kepada Pak Ita. Masa sekarang ni kalau masa kita dok tengok tu semua dok rasa tempat tag kita masa sekarang tu hujan turun lah. Hujan turun lebat lah. Ada setepak tu tak ada turun lagi. Tetapi masa sekarang dok rasa turun belakang lah. Duk berasa. Nak masa sekarang hujan tu lebat lah. Harap pun kita tu jaga orang molek lah. Nak keluar tu baik ke rumah tu kena cadang. Iaitu baju hujan ke panggil payung ke. Itu naik kenderaan kereta lah. Taruh rumah hak orang ada kereta tu. Jangan ditaruh rumah naik lah. Hak orang ada kereta tu. Masa hujan ni kalau masa kita naik kereta tu tak basah lah gitu lah. Kalau masa hak orang tak ada kereta tu kena cadang. Iaitu baju hujan weather bawah bak mutu. Masalah ni kalau masa kita tengok mutu tu banyak ke ada bak belakang. Ada bak belakang kita boleh puh lah bawah bak tu. Tu. Lepas tu baru ke saat ni tu iaitu berlaku kemalangan jalan raya. Tu kemalangan jalan raya masa sekarang kalau masa kita dok tengok jok masa bulan puasa lagi lah kak. Masa bulan puasa lagi hingga siapa sekarang ni no ya atau acak jadi ti acak benar. Aku ada nak hari ada semua. Ada semua. Nak ya masa sekarang jalan raya tu ada semua berlaku kok tu pelago kok no bertepoh kok tu pelago kok ni tepoh kok tu nak ya tu berlaku semua. Harap kita jaga molek lah. Dari segi orang bawa kereta mutu masa lalu ni tu kita kena jaga. Sebab apa wek dak kok? Ya ada banyak sebab. Tu. Yang awal kalau masa kita dah tengok tu air batah pas hujan turun hujan tak ada lebat. Hujan turun hujan tak ada lebat wakwi batah wakwi jalan raya ke saat ni tu tembok jalan raya ke saat ni tu licin. Awal yang keduanya kereta mutu banyak. Kereta mutu banyak. Lepas tu yang tiganya ada kereta baru-baru demo tak ada duk lacak mana lagi. Mutu baru-baru demo tak ada duk ada lacak mana lagi. Tu demo bawa tu tak ada kerah, tak ada camnan lagi. Kereta paideng ko mutu paideng masa sekarang orang baru belajar. Orang baru belajar buat atas jalan raya selalu batas sah. Kena pakai jagalah. Hak orang pandai dah, hak orang tak ada pandai mana tu kita pakai jaga belakang. Apa? Untuk selamat dalam jalan raya. Kalau asal kita peramal. Dia mulai susah juga. Bukan kita sore kalau asal susah tu. Kalau asal ada berlaku ke mana jadi susah belaka. Dengan kita, dengan demo lain lagi nak guna jalan raya tu jadi susah belaka. Jadi masalah belaka. Sebab itulah kita pakai jaga di sini. Pakai jaga. Lepas tu ni tempat kita masa sekarang kita pakai jagalah di segi ni. Lepas tu di segi pemenyuri pun banyak tempat kita. Pemenyuri nak ya tu banyak lah. Ada segi curi kerak kau ada curi ni ada dalam TikTok dalam face masa sekarang tu ada boleh tengok lah. Hak boleh hijab kau hak tak ada boleh hijab ada. Demo dok share demo dok istihar pakai jagalah. Pakai nasihat gimari lah di segi curi tu banyak masa sekarang. Lepas tu lagi di segi berita kerajaan sikit-sikit banyak ada maklumat baru tetapi tak ada cerak. Di segi istihar kepada kerajaan ke saat itu dia tu beristihar kata duit percarat iaitu bak percarat ke saat itu orang panggil nak buka baru tu. Setelah lepas tu dia kata dia tu beristihar kata nak buka bulan Mina, akhir bulan Mina. Masa sekarang tu tak ada cerak lagi. Di segi kerajaan dia istihar dah kata dekat-dekat nak buka. Dia tak ada tak masa, tak ada tak bulan, tak ada tak hari. Dia kata dekat-dekat nak buka. Rabuk dia tu siap dah dia nak buka. Hak susah payah sungguh boleh lah sekali ni. Sebab apa? Sebab masa hak dah boleh masa lalan ni tu. Ada setengah daripada setengah tu baik. Ada yang kata boleh hak orang kaya saja, orang susah sungguh tak ada boleh. Orang tersak sungguh tak ada boleh dia kata. Boleh orang kaya belakang. Di segi orang kampung duk kecek gitulah. Sebab itulah kerajaan buat apa? Make komun data hok demo orang panggil
ada musuh pakai demo pakai komen pakai gopa gitu, dia ambil gi paprung, gi kekai. Nanti tengoklah tubik lagu mana. Tubik lagu mana bila nanti sekali lagi kalau bahasa jelak cerak kepada KJS saya nak istiharlah. Bila buka cara lagu mana tu nanti. Kalau bahasa ada maklumat baru tubik saya nak sapa insya-Allah. Tu dari segi berita negara kita. Patut kita pergi tengok keluar negara sikit banyak. Kalau masa kita tengok tu jadi teruk benar lah. Hari ni 4/17 kita tengok tu pihak Yahudi ke sana tu. Oh, Yahudi kejahatan ke sana tu dia tahu, iaitu tahu bung lah dia kata ni, tahu bung tempat duduk hak orang falah. Iaitu mana tempat selamat ke sana ni? Iaitu mana tempat selamat? Iaitu Juten tempat lipai. Tempat beradu, tempat tolong menolong. Orang semua pakai pergi duduk kawasan tu untuk tolong menolong, untuk membantu. Tempat tu lah. Apabila duduk tempat tu dengan ramai ke sana tu. Yahudi. Tahap bung dia kak. Tahap bung ke sana tu, orang panggil bung ke sana tu, hak dia ke sana tu mari kepada mereka. Bung hak sana tu, bung orang panggil besing baru, besing tahap tempat mana mudah bakar tempat tu, mudah nyala tempat tu ke sana. Tempat tu ke sana tu nyala busnya, bakar busnya. Ni noyak tu ni. Tu. Habisnya noyak tu habis tempat orang duduk ke sana tu. Jadi rusak banyak. Rusak banyak. Nyanyo lah kalau bahasa kita tengok dalam video tu nyanyo. Nyanyo benar. Tak kira lah Pak Yahudi, Pak jahat ni dia tak kira lah. Ikut siapa dia, kalau litah depan dia, kalau bukan Pak dia kat sana tu. Dia mengenak habisnya. Dia mengenak habisnya kat sana tu. Nak atau kuat. Nak atau makan kuat kat sana ni. Allahu Akbar. Kalau bahasa kita tengok tu nyanyo. Sebab itulah kita buat pado lah. Kita pakai berdoli lah, kita pakai berdoa lah. Wis selamat. Istilah kita duduk pokok mana, hak susah payah. Tu nak ayat masa sekarang tu kuat benar. Tu kuat benar masa sekarang. Kalau masa kita duduk dengan tak ada wak pado, tak ada berdoli, tu kita kena jawab juga soal ni. Sebab itulah kita kena mewak pado, kita kena mewak berdoli. Iaitu masa sekarang kuat. Di segi keluar negara tu kuat benar. Lepas tu ada pula tempat tu juga orang panggil kawasan tu lah, ada prinsip. Ada pula meninggal dunia orang falah kita 35 orang. Ni kepada Yahudi ke sana tu. Pergi mengenak. Wak meninggal 35 orang dalam masa 24 jam. 24 jam hingga sampai masa sekarang 20 lebih lah. Dekat 30. Atau habisnya. Atau kau kuat. Fok Yahudi duk kau kuat, duk zoling kau kuat, duk mengenak kau kuat, duk karuk kau kuat. Tetapi fok kita masa sekarang kau duk slow. Iaitu di segi doa kau, di segi tolong menolong, di segi dekah, di segi apa sinyak tempat kita. Tempat kita boleh jadi dalam negara tadi boleh jadi kok lain tu kuat, boleh jadi apa doa duk dekah duk apa, tetapi saya nak ayat tak hak saya duk nampak tak serupa dengan berlaku baru-baru. Setahun lepas hak berlaku baru-baru tu kita pakai doa, pakai kunut, pakai berapa lah deh. Masa sekarang tu jadi pakai tak ada miwak doli mana. Ada setengah daripada setengah tu duk doli, duk doa, duk apa. No ayat tak sama dengan awal-awal mula-mula berlaku. Tu nak ayat masa sekarang tu duk kuat lagi lah. Harap kita tu doa, jangan lupa, jangan tinggal, jangan gaduh cemuh. Jangan gaduh cemuh berita keluar negara, jangan gaduh cemuh doa kepada umat Islam kita. Hok duk kena zoling, hok duk kena wak mengenak, hok duk kena wak mengaruk kepada Yahudi ke sana tu. Tu dia. Ayat masa sekarang kita mesti kena tahu. Tu dia. Maklumat hari ni saya pun ada saran. Siapa sekadar saya boleh
boleh sapa lah. Kalau bahasa saya sapa kok mana tu silap dan salah kok mana tu saya minta maaf lah. Kalau bahasa hok benar kok mana tu kita pakai mic tu wak wikok tengok mic tu wak guna lah. Iaitu kita tahu kata benarnya ada mau dok ngenak dok ngaruk kok mana dok wak zalim. Iaitu kita mic doa. Mic tahu berita-berita kita doa. Tu nak ya kalau bahasa kita doa tu sapa pada dia. Kita doa tu sapa Tuhan terima, tak ada apa-apa dah kita boleh jawab soalan apabila Tuhan tanya masa depan masa akhirat kita dok buat pada kedak adik kakak kita dok berdoli kita dok berdoa kita pada kedak. Sebab semua ni kita kena jawab soalan. Jadi hari ni saya pun rekap sikit banyak sekadar ni nah. Kalau bahasa ada silap salah ke mana saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.